Jauhnya perjalanan hari ni ke Johor. Oh, lampak laut lah. Naik apa, jambatan. Bukan jambatan Pulau Pinang tapi jambatan Desaru. Okey, dah sampai pun di Hotel Lotus Desaru Nak masuk dulu apa, bilik. Tengoklah macam mana ni kan. Okey, kad tersedia. Naik dulu. Oh, ada apa, sejadah, tandas. Okey, nampak kemas, bersih. Oh, ada apa, sinki. Siap ada peti ais. Boleh lah dengan microwave. Ni ada benda-benda asas lah untuk minum. Ada juga rak kasut. Kasut dah ada. Ni kasut sendiri. Okey, aircon pun ada TV. Okey lah, macam okey, selesa lah kan. Nak tengok kat luar sekejap. Okey, kawasan memang luas lah. Parking senang ni. Boleh parking kat depan ni mudah je, cantik. Okey, nak tengok apa lagi. Ada pokok. Okey, dengan naik tangga lah bang. Aduh. Oh, nampaknya apa tu, katil di atas ini siapa yang sakit kaki ni, nasib lah bawah tak ada katil. Jadi nak tidur boleh lah, tidur kat bawah sofa tu. Okay, kita nak keluar kejap. Nak pergi ke mana? Nak pergi mencari sesuatu. Dah pagi sebenarnya ni. Nak pergi makan. Okey, kita jalan kat sini. Agak boleh jalan kaki untuk bersenam. Ni ada apa ni, pet. Ada apa, burung-burung. Okey, dah sampai pun dekat ni. Tempat nak makan. Jalan sikit. Ada apa ni? Nampak macam sesuatu, iaitu ada gym lah. Kalau siapa yang nak bersenam tu. Okey, pergi makan sarapan. Apa ada hari ni? Okey, ada Maggi, ada makanan-makanan biasa, nasi lemak. Ni ada apa tu, benda-benda yang biasa lah. Okey, kita duduk. Ini tenang sikit lah. Boleh tengok apa, suasana pantai sana. Okey, kita makan Maggi dulu, makan buah. Okey, settle. Lemak. Ada kolam renang ni, nak mandi. Tapi itulah, tak bawa baju. Okey, ni ada dia punya apa, arahan. Peraturan-peraturan. Ada mainan lah. Alamak, ada pool tapi tak ada geng nak main. Ni ada apa pula ni? Tengok, ada archery dan ada mini futsal lah. Memang bagus lah kalau nak buat event-event kumpulan Okey, tapi jangan lupa makan ubat. Ini ubat yang perlu dibawa. Kalau tak bawa ni masak, babe. Okey, pakai kemas untuk program office dah sudah dah. Aduh, kena buat kerja sikit, sambung kan untuk apa, untuk laporan lah dalam program besok ni. Aduh, kena buat tau, bukan duduk-duduk datang sini. Bergembira, kena buat kerja juga, buat preparation. Alamak, sakit perut pula. Belakang ni laut tapi tak boleh berenang. Ada tanda amaran bendera merah. Dah hari kedua pagi, sarapan dah. Awal tak ada orang lagi. Orang pertama pukul 7. Okey, pergi apalah ada hari ni. Ada makanan macam semalam biasa-biasalah kan. Siapa nak cubalah. Tak tahu nak cuba apa hari ni. Rasanya nak cuba apa pergi sebelah sini. Ada roti canai lah. Kat hotel pun makan roti canai tak apalah. Rasalah kan roti canai hotel mungkin lagi sedap kot. Okey, dah sudah pun. Lepak dah habis pun hari terakhir di Desaru Hotel. Bye.